2:38. Kita main 2 butir ya, kata. Kawan menyeru dan kawan merayu. Cari abang ni. Tak tahu cari apa lah. Nyamuk kapung, nyamuk kelupu. Oh, ya apa? Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jack. Okay, sekarang ni aku berada di Alako Melo Pemanau. Kalau aku salah reaction, aku tag titik tu ya. Jadi sekarang ni kita mari lebih kurang pukul 10.47 ya. Jadi kita mari 2 butir ya, kata. Abang Mi punya Abi. Jadi sekarang ni ada 3 orang ni. Abi kita bawa lapu. Kita tengok kawasan dulu. Dia kawasan rumah gini. Baru nak rumah kali ni. Jadi sekarang ni Abi dengan Abang Mi duduk cari tempat tu. Supaya yak bucu adik mana. Kita dengar-dengar gitu tadi. Jadi sekarang ni kita nak mula korek lah. Tadi kawan menyeru sekali lagi. Kawan menyeru dan kawan merayu. Okay. Kalau nak boring jangan cari kita. Kita main nak tunjuk ke demo proses boring adik mana ni. Demo boleh cari apa ni, kita tag siapa Abang Mi. Jadi kita mari ni sekadar nak buat video ada. Kalau kita main boring juga tak ada itu lagu pun banyak dah. Kita boleh banyak-banyak kepala lagu pun kepala dah banyak. So tengoklah lagu mana dah. Malam ni dia ada pukul 10.50 ni. Sebab tak ada majlis dia lewat sikit lagi. Kita tengok lagu mana. Abang Mi, Abi. Sekarang ni mula proses boring lagi. Baik apa eci ni? Baik apa eci? Baik Pak Eci. Kita bersama Abang Mi nak boring cari Abang Mi, jangan cari kita. Cari kita masa ada. Pasalnya banyak dah. Jangan Abi, nak boring. Nak boring cari Abang Mi. Jangan cari kita. Saya ni telaga jangan. Kita bagi telaga. Boring. Tengok apa tu boyo boring je. Cari Abang Mi deh. Cari Abang Mi. Abang Mi nak kecek ke? Saya kecek. Cari Abang Mi. Tak tahu cari apa lah. Ni pula kata. Betul lagi. Jadi sekarang ni proses duduk ni, duduk korek ni. Ni boring manual. Manual ni. Boring manual. Ngepin sikit, ngepin sikit. Apa ni kau beli aku solar ni kan? Lampu solar ni 1,200 watt. Ni 1,000 watt. Kau beli tu kau tu 80 dekat dengan 90, hang ni dekat dengan 115 gitu. Kalau buat kerja, kita buat kerja. Tengah malam memang guna lah pun ni. Dia boleh teh lama. Tengok. Ni ada persen, dia tulis sini berapa persen ni bateri lah ni baru guna 50% tinggal. Jadi tengok lah, lepas tu lopak batang tu proses tukar baterai tu. Sebab dia kau dalam tukar baterai tu. Cair dah tu. Dalam kaki ni pun. Oh, belum batu lada guys, batu lada. Batu lada kerah ha. Tanah batu lada dah. Lada jadi kerah sikit. Okay, sekarang ni sesi sambung baterai dah. Jadi tadi sambung dah so baterai. Jadi nak sambung pula so lagi. Ni nak masuk kedua baterai. Bisa bubus baterai lagi.
Ukurnya dia antara 4 kaki ni tak? 4 kaki. Ada 3, ada 4. Setiap batai tu kaki dia ikut kaki dia. Nyamuk apa? Nyamuk kelopu. Oh, ya apa? Benar dah, ya apa? Mai. Sekarang ini kita tukar pula kepada mata lain dah. Mata lain. Asal mata tu tak lu, tukar mata lain. Tukar mata roket pula. Tip roket tahu ke ada. Mata roket. Ni mata ni tak lu dah, tukar kepada ni. Mata roket anak sekolah ni hal. Steering pun tukar juga. Tak tahu berapa. Sebab steering tu lebar rosak. Ada sini. Ya macam ni. Banyak design mata tu tak lu. Tai mata tu pula. Sebelah sampai belah. Tanah keras. Okay, sekarang ni masuk ke 3 batai dah. 3 batai tengok tahu mana. Tinggi kan. Jadi masuk ke 3 batai ni tahan pasir. Ni pasir. Tadi kira kerah ni pasir. Dia juga capu kan. Dia lembut dah sikit pada tadi. Tadi kerah. Orang ngorek pun jalan ngorek ya. Dah. Dah lembut dah. Bunga belakang. Masa tadi jumpa kerah. Ni kalau pulah ni memang makan tangan, makan lengih ke apa. Sekarang ni masuk batai yang keempat dah. Jadi tanah ni kondisi masih kerah lagi ya. Jadi sekarang ni pasir tu sekeru di huai berapa kaki ni. Pasalnya 4 batai dah ni. Tadi jumpa tanah kerah, batu pasir tak nyum pasir. Jangan pasir liat gitu, dia capu. Dia habis duk tidur. Habis ke penata. Proses kelah batai pahit. Dan habis mintung je juga gombo dah. Gombo pasir apa ni. Saya buat masuk baik kalau lebih boring sebabnya jumpa pasir dah nak gombor. Jadi abang ni buat sendiri. Tadi batai tu dah beres batai baik. Sekarang ni kerak dah lebih kurang dari 5 kaki. 5 kaki. 4 kaki. Jadi sekarang ni nak turun. Nak gombor. Lepas turun. Jadi abang minta pemberak situ ya. Lepas ni bila gombor tu pasir akan masuk dalam copong tu. Baik tu akan turun lah. Ni.
2-3 jadi sudah siap boring jadi tadinya Abang ukur air lebih kurang dalam 23 kaki air saja. Tadi muka kali tu ni pemuka tanah tu lebih kurang 3 kaki jumpa air tu. Jumpa tanah lah, pasir. Jadi kita tunjuk video kita ambil tadi kita ambil air tu lagu mana beres selesai. Tadi Abang ni pun cuci dah tadi waktu ambil air dah tadi. Nyenjing tadi. Jadi sekarang ni nak balik lebih kurang dalam pukul 2.38. Besar.